Hello semua. Saya Phoenix, dulu consumer, sekarang prosumer. Hari ini, Phoenix akan berkongsi tentang noni atomy yang juga dikenali sebagai buah mengkudu. Melalui video ni, anda akan dapat tahu tentang khasiat yang ada dalam buah mengkudu, sama ada kita boleh makan terus tak buah mengkudu tu, perbezaan antara mengkudu atomy noni dengan yang lain, bagaimana ia dapat membantu anda, sesuai untuk siapa, serta cara pengambilannya. Sekali pandang, buah mengkudu ni macam durian Belanda kan? Ia kelihatan sama tapi jangan tertipu. Mengkudu ni nampak macam buah biasa tapi ia sebenarnya makanan luar biasa. Makanan super, namanya superfood. Kenapa? Sebab dalamnya ada 200 jenis khasiat yang bagus untuk tubuh badan manusia. Ia mengandungi prozeronin, polyphenol, scopoletin, iridoid, asid ursolik, 7 jenis mineral, 18 jenis asid amino dan 12 jenis vitamin. Saya tahu tentang fungsi ni, tapi tak pernah dengar tentang polyphenol dengan prozeronin. Yang pertama, prozeronin ni digunakan untuk menghasilkan zeronin. Zeronin bermanfaat untuk tubuh manusia. Ia boleh membantu kita mengaktifkan, membaiki, menjana semula dan menetralkan unsur berbahaya dalam badan kita. Walau bagaimanapun, zeronin tak dapat berfungsi kalau kita makan secara terus. Ia perlu melalui usus besar kita dan bergabung dengan komponen yang bernama prozeroninase agar ia dapat ditukar kepada zeronin. Dengan kata lain, zeronin ni perlu dicerna agar ia dapat berfungsi. Ada tak buah lain yang ada zeronin ke cuma noni je? Selain mengkudu, nanas pun ada zeronin juga. Sebenarnya buah nanas adalah buah yang paling banyak zeronin. Tapi mengkudu dah ambil tempatnya lepas mengkudu ditemui. Zeronin dalam noni ni adalah 40 kali ganda lebih banyak daripada nanas. Dan yang kedua, tentang polyphenol pula. Mereka yang inginkan kulit yang cantik tahu bahawa kulit cantik tak dapat dipisahkan daripada polyphenol. Semakin banyak polyphenol yang anda ambil, semakin cantik kulit anda. Mengkudu kaya dengan polyphenol ke? Ya, lebih daripada 100 kali ganda berbanding dengan kiwi, tomato dan mangga. Sekejap. Ada pokok mengkudu di luar rumah saya. Jadi bolehlah saya petik dan makan terus. Kalau boleh makan terus macam tu, tak payahlah susah payah kita nak proses yang ni. Kalau anda makan buah dia atau minumnya sebagai jus, badan anda tak dapat serat khasiat yang ada kerana molekulnya terlalu besar. Sebaliknya, ia akan menyebabkan senak perut lagi. Macam mana ni? Saya perlukan khasiat buah mengkudu, tapi tak boleh buat jus dan tak boleh makan terus. Kenapa ya? Selain daripada tak dapat menyerap nutrien, mengkudu juga dikenali sebagai buah busuk atau buah muntah. Buah mengkudu masak akan mengeluarkan bau macam muntah. Jadi tak kira betapa berkhasiatnya dia, anda susah nak minum. Itu juga sebab kenapa kita perlu tapai buah mengkudu ni. Jadi apa perbezaan antara mengkudu atomy dengan mengkudu yang lain? Pertama sekali, buahnya pun dah sangat berbeza. Tengok ni, ada cop Pulau Jawa di sini. Buah-buah mengkudu yang ditanam di sini adalah daripada ladang atomy sendiri di Pulau Jawa, Indonesia. Pulau Jawa terkenal dengan apa? Gunung berapi. Buah mengkudu yang tumbuh di sana mempunyai persekitaran yang bagus, tanah yang bagus, sumber air yang bersih. Mereka juga banyak terdedah kepada cahaya matahari. Jadi, buah mengkudu yang ditanam dalam persekitaran ni dapat nutrien yang terbaik. Ini adalah buah mengkudu dengan kualiti yang sangat premium. Bukan buah mengkudu yang kita tanam di luar rumah sendiri. Nombor dua, ia juga disahkan 99.9% organik. Jadi, anda tak perlu risau tentang bahan beracun yang ada dalam mengkudu ni. Yang ketiga, ia telah melalui proses yang ketat. Semuanya dilakukan oleh atomy. Selepas kita memetik buah mengkudu tu, ia akan dicuci selama 3 kali dalam masa 12 jam. Kemudian, ia dibekukan pada negatif 40 darjah Celsius dan selepas tu, ia dihantar ke Korea untuk proses penapaian. Apakah teknologi penapaian? Sebenarnya manusia dah tahu tentang manfaat menapai makanan sejak zaman purba lagi. Kerana makanan yang ditapai khasiatnya akan berganda. Proses penapaian ataupun fermentasi adalah untuk memotong makromolekul nutrien kepada molekul yang lebih kecil agar kita dapat menyerapnya sebaik saja kita memakannya. Nutrien tersebut sangat berguna pada badan kita. Dan ingat, proses penapaian mengkudu ni bukan
bukanlah sesuatu yang kita dapat buat di rumah sendiri sebab ia memerlukan teknologi khas dan menggunakan probiotik yang tertentu untuk mengekstrak lebih daripada 200 jenis fitokimia di dalamnya. Tapi tahukah anda berapa kali mengkudu atomi akan ditapai? Ia akan ditapai 2 kali. Penapaian kali pertama ialah 1080 jam. Penapaian kali kedua ialah 360 jam. Jumlahnya 1440 jam penapaian. Barulah mengkudu ni boleh menepati piawaian atomi. Mengkudu ini juga dikenali sebagai living nutrition, nutrisi yang bernyawa dan berguna untuk badan anda. Yang keempat, ia tiada pewarna, tiada pemanis sintetik, tiada pengawet, tiada pewangi sintetik, semuanya bahan semula jadi. Yang kelima, ia adalah makanan berfungsi hasil usaha sama dengan Institut Penyelidikan Makanan Korea. Yang paling penting, bagaimana pengambilan mengkudu atomi dapat membantu anda? Nombor 1, ia anti keradangan. Ia membantu membaik pulih sel-sel dalam badan kita. Nombor 2, ia membantu detoksifikasi ataupun penyingkiran toksik dalam badan. Ia membantu menghilangkan keracunan logam berat, kegagalan fungsi usus, buah pinggang, gangguan sistem saraf, masalah kulit, kerosakan vaskular, kerosakan sistem imun, kecacatan kelahiran dan kanser adalah contoh komplikasi keracunan logam berat. Ia juga boleh menghuru-harakan sistem saraf anda dan membuatkan seseorang tu sangat pelupa, tak dapat fokus, tak dapat tumpukan perhatian, kadang-kadang bahagian badan yang tertentu terasa kebas. Setengah orang pula mempunyai autism, hyperaktif atau kemurungan. Kadang-kadang kita tak tahu bahawa produk yang kita makan ataupun kita gunakan mengandungi logam berat. Mengkudu boleh juga meningkatkan metabolisme kita. Jika badan kita berfungsi dengan normal, sistem metabolisme akan berfungsi dengan sendirinya. Jika metabolisme kita baik, badan kita tak akan obes dan tak ada toksik lah dalam badan kita. Ketiga, ia membantu kesihatan otak. Mengkudu menghalang penyerapan kolesterol kerana ia mempunyai jumlah fitosterol yang banyak. Ini secara langsung membantu otak anda kekal sihat dan plak takkan terkumpul dalam arteri yang menyalurkan makanan kepada otak. Ia memastikan kandungan oksigen sentiasa mencukupi. Ini dapat membantu mencegah penyakit Alzheimer juga. Nombor 4, ia meningkatkan kualiti tidur. Mengkudu merangsang serotonin dan melatonin, dua jenis hormon yang sangat penting. Serotonin menjejaskan mood, emosi dan tidur. Ketidakseimbangan dalam tahap serotonin ni boleh menyumbang kepada kemurungan. Melatonin pula mengawal irama circadian yang membantu anda tidur. Kalau dapat dijaga dengan baik, ia membantu anda mendapatkan rehat yang cukup, mood anda pun baik jugalah. Nombor 5, meningkatkan kualiti kulit dan rambut. Seperti yang saya katakan tadi, kandungan polifenol dalam mengkudu sangat bagus untuk kulit anda. Ia mengekang fungsi membran sel yang cekap dan memastikan kulit anda sihat dan mempunyai kelembapan yang mencukupi. Ia juga meningkatkan tona kulit, keanjalan dan membaiki kolagen kerana ia mengandungi fitonutrien. Oleh kerana ia mempunyai unsur antibakteria dan antikulat, ia juga dapat membantu merawat kerangsaan kulit kepala juga. Nombor 6, antibakteria. Mengkudu mempunyai khasiat seperti scopoletin dan iridoid yang bekerjasama untuk melawan penyakit dan jangkitan. Nombor 7, anti-kanser. Mengkudu merangsang penghasilan nitrik oksida. Nitrik oksida adalah bahan yang sangat berguna. Ia mengurangkan pertumbuhan tumor dan membantu badan anda melawan penggedaan sel kanser. Bilangan fitokimia dalam mengkudu yang melawan kanser adalah sangat tinggi. Fitokimia ni kalau kerap dimakan dapat dikumpul dan membina jumlah yang banyak untuk pencegahan kanser. Kalau untuk pesakit kanser, mengkudu akan melambatkan, menghentikan atau mungkin membalikkan proses kanser. Nombor 8, membersihkan darah. Ia membersihkan darah, melawan kolesterol dan mengurangkan lemak darah serta keradangan. Mengkudu menghalang penyerapan kolesterol LDL iaitu kolesterol jahat dan seterusnya mengurangkan plak dalam arteri. Jika lemak dalam saluran darah tak dapat diproses dengan baik, saluran darah akan mengeras. Mungkin akan ada rasa kebas dalam badan ataupun yang lebih teruk akan jadi stroke.
Nombor 9, melegakan sakit badan. Pelbagai kajian mencadangkan bahawa mengkudu membantu mengurangkan kesakitan dan mengurangkan kerosakan sendi yang dikaitkan dengan artritis kerana sifat analgesik mengkudu. Kalau anda mengamalkan gaya hidup sihat dan minum mengkudu setiap hari, anda boleh mengurangkan kesakitan artritis ke tahap minimum. Ia juga melegakan gout. Gout adalah sejenis artritis yang disebabkan oleh pembentukan kristal asid urik di sendi. Kajian menunjukkan mengkudu boleh mengurangkan kepekatan asid urik dalam darah dan mengurangkan risiko gout. Nombor 10, mencegah angina. Angina adalah sakit dada yang disebabkan oleh pengurangan aliran darah ke otot jantung. Ini adalah tanda amaran bahawa anda mungkin berisiko mendapat serangan jantung atau stroke. Nombor 11, mengawal sistem imun. Mengkudu mengandungi antioksidan, vitamin A, B dan C dan mineral seperti kalsium, kalium, besi dan fosforus yang mengurangkan kesan pelbagai penyakit dengan membina imuniti yang kuat. Nombor 12, meningkatkan kesihatan usus. Antioksidan dalam mengkudu meningkatkan metabolisme badan. Ia meningkatkan penghadaman dan melancarkan pergerakan usus dan ini melegakan sembelit. Ia juga membantu dalam pemecahan gula. Jika gula dalam badan anda tak dapat dipecahkan, ia mungkin menyebabkan kencing manis atau diabetes jenis 2. Mengkudu yang ditapai sangat bagus sebab mereka yang menghidap penyakit kencing manis boleh juga meminumnya. Pada masa yang sama, ia juga dapat membantu anda mengurangkan obesiti. Nombor 13, ia membuatkan anda rasa lebih bertenaga. Ia boleh menjadikan mitokondria anda aktif. Mitokondria sering disebut sebagai pusat kuasa sel. Ia membantu mengubah tenaga daripada makanan yang kita makan tu menjadi tenaga yang boleh digunakan oleh sel. Semakin lama anda amalkan minum mengkudu, anda akan rasa lebih bertenaga. Itu juga apa yang saya alami setelah lama mengambil mengkudu Atomy. Pendek kata, mengkudu sangat bagus untuk kesihatan kita. Bagus untuk hati, bagus untuk saluran darah dan bagus untuk otak. Bagaimanakah cara pengambilannya? Anda boleh minum sebanyak 40 hingga 50 ml setiap pagi masa perut kosong. Tiap-tiap hari. Kenapa perlu minum masa perut kosong? Sebab masa perut kita kosong, ia membolehkan usus kita menyerapkan semua nutrisi. Sekiranya perut anda jenis yang sensitif dan tak dapat minum masa perut kosong, anda boleh minum sedikit air suam sebelum minum mengkudu. Jika anda terlupa minum masa perut kosong, anda boleh meminumnya 1 jam atau sekurang-kurangnya setengah jam sebelum makan. Dan satu ekstra tip untuk anda, kalau anda minumnya sebelum tidur, ia boleh meningkatkan kualiti tidur anda. Jadi, ia sesuai untuk siapa? Sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat. Orang moden, pekerja pejabat, orang yang banyak tekanan, pelajar, suri rumah, semua boleh. Ramai orang bimbang tentang kandungan kalium atau potasium dalam mengkudu kerana setengah orang tak boleh mengambil kalium berlebihan. Namun, oleh kerana mengkudu Atomy ditapai selama 1440 jam, kandungan kalium di dalamnya adalah sama dengan susu biasa. Atomy menggunakan proses penapaiannya sendiri. Oleh kerana itu, kalium yang terkandung dalam bahan mentah mengkudu Atomy berkurangan dengan sangat ketara sehinggakan ia selamat walaupun anda meminum 1 liter sekaligus. Jadi ingat, suplemen bukanlah ubat. Kalau nak amalkan suplemen, biarkan berterusan sekurang-kurangnya selama 4 hingga 6 bulan agar ia dapat membantu kesihatan anda demi orang kesayangan anda. Saya mengambil masa yang lama untuk menghasilkan video ni dan cuma perlukan 1 saat saja untuk anda klik butang like. Jadi, klik butang like, share agar lebih ramai orang dapat manfaat daripada video ni dan ingat untuk subscribe channel saya untuk dapatkan lebih banyak perkongsian video prosumer yang terbaru. Jadi, sekian saja perkongsian saya kali ni. Saya Phoenix, seorang prosumer. Jumpa lagi semua.